personaje de Shin Sonic es el más rápido? Haremos una carrera con todos los personajes de Shin Sonic para ver quién es el más veloz. Estarán Shin Sonic, Shin Tails, Shin Knuckles, Shin Shadow, Shin Amy y muchos más. Además de personajes secretos. ¿Quién será el más rápido? Baiklah semua. Selamat datang ke perlumbaan hebat yang kini kembali. Kerana hari ini, kita akan mempertemukan semua watak Shin Sonic untuk melihat siapa yang paling laju. Sudah tentu, kita juga ada watak-watak rahsia. Dan seperti yang anda tahu, mereka perlu berdepan dengan litar hebat ini dalam masa hanya 30 saat. Dan siapa yang pergi paling jauh akan menjadi pemenang. Jadi, inilah masanya untuk tulis di ruangan komen siapa pilihan kegemaran anda kerana ia akan bermula sekarang. Dan sekarang giliran watak pertama dari Shin Sonic, bentuk asas Shin Sonic yang sangat buruk, hodoh dan pasti perlahan. Adakah kamu sudah bersedia? Shin Sonic kecil dalam bentuk asasnya? Mula dalam 3, 2, 1. Dan di sanalah Shin Sonic kesayangan kita dalam bentuk pertamanya yang sebenarnya sangat menyedihkan. Ya Allah. Di sini dia baru saja memulakan transformasinya dan dia tidak mempunyai kekuatan Shin Sonic mahupun kelajuan Sonic. Oleh itu, kita sedang melihat sesuatu yang agak menyedihkan, iaitu Shin Sonic yang saya rasa langsung tidak akan berada di tempat teratas. Dia sampai ke tiub kuning yang merupakan tiub pertama dan terus berlari, terus berusaha tanpa henti. Tapi nampaknya dia tak akan pergi jauh sebab kawan saya nampak agak perlahan. Jadi, malangnya. Masa untuk Shin Sonic yang pertama akan tamat dalam 3, 2, 1. Tamat. Jadi di sini kita ada dia di tempat pertama, luar biasa, walaupun sekarang semua orang akan memotongnya. Kerana ya kawan-kawan, sekarang giliran Shin Sonic dalam bentuk evolusinya, ini akan jadi sangat berbahaya. Silakan Shin Sonic, tunjukkan kepada semua bahawa kau adalah bentuk evolusi dalam 3, 2, 1. Dan Shin Sonic terus memecut habis-habisan. Ya ampun, ini memang kelajuan sebenar. Dia bergerak begitu laju sehingga sudah mengatasi pendahulunya dan meninggalkannya terbaring di atas tanah. Laju betul Shin Sonic ni. Dia memang buat dengan sangat baik. Memang gila betul. Itu dia melompat dan wow, lompatan yang hebat sampai dia mendarat di atas platform dan teruskan perlumbaannya. Shin Sonic memang ada turbo yang sangat hebat. Itu memang fakta. Walaupun sekarang turun agak sukar baginya, tapi dia masih lakukan dengan baik. Ayuh Shin Sonic, jangan berputus asa. Teruskan berlari. Teruskan buktikan yang kau mungkin paling laju antara kawan-kawan kau. Ya? Penggunaan turbo yang baik untuk mengakhiri kerana masanya tamat dalam 3, 2, 1. Tiempo. Jadi di situ, kita ada Shin Sonic yang jelas berada di tempat pertama. Dan hati-hati, sekarang kita bersama kawan baik Shin Sonic, Shin Tails yang hebat. Bersedia Shin Tails? Tunjukkan kepada semua kelajuanmu dalam 3, 2, 1. Dan di situ, Shin Tails keluar dengan sepenuhnya. Sebenarnya dia bergerak dengan sangat pantas. Lompatan yang luar biasa. Dan dia terus bergerak melalui seluruh tiub kuning mengatasi Shin Sonic di fasa pertama. Baguslah. Semua orang akan memotongnya. Saya dah boleh jangka. Tapi Shin Tails masih teruskan juga. Dia tak ada turbo macam Sonic dan sedikit lebih perlahan. Tapi dia tetap berlari dengan laju dan saya rasa dia ada kemampuan yang hebat. Lompat, lompat dan lompat tanpa henti. Dan buat lompatan itu. Dilakukannya dengan hebat walaupun tak sampai dan dia kena guna ekornya untuk terbang. Jadi, dia kekal di udara, akan mendarat dengan agak baik dan akan melompat terus ke tiub biru. Walaupun saya rasa masa dia dah nak habis, jadi cepatlah Shin Tails. Cepat secepat yang boleh. Sebab masa kamu tamat dalam 3, 2, 1 tamat. Jadi di situ kita ada Shin Tails yang berada di tempat kedua. Satu pencapaian yang hebat. Dan itu membawa kita kepada seorang lagi kawan baik Shin Sonic, iaitu Shin Knuckles yang hebat. Semuanya sudah siap Shin Knuckles? Silakan, tunjukkan kelajuan anda dalam 3, 2, 1. Dan masa untuk Shin Knuckles, yang sebenarnya juga bergerak dengan sangat pantas, memang hebat cara dia melakukannya. Terus bergerak melalui seluruh tiub kuning, melepasi bentuk asas Shin Sonic
dan kini sudah berada di podium dengan jelas. Di situ kita ada seorang lagi rakan hebat, Shin Sonic. Dia bergerak dengan sangat baik, sangat laju. Dan kalau dia tumbuk kau, terus kau pergi jumpa San Pedro. Jadi mari kita lihat bagaimana dia teruskan. Kerana dia melompat dan buat satu lagi lompatan luar biasa yang dah kacaukan seluruh perlumbaan. Memang gila. Luar biasa Knuckles. Sekarang, dia melompat lagi dan masuk ke dalam tiub biru. Dia bergerak secepat mungkin dan hati-hati dia memotong Shin Tails. Luar biasa Shin Knuckles, kesayangan kita yang kini berada di tempat kedua. Dia mengejar Sonic, tetapi masanya tamat. Dalam 3, 2, 1, tamat. Jadi, disitulah Shin Knuckles yang luar biasa dan hebat yang berjaya mendapat tempat kedua. Dan hati-hati, sekarang kita bersama teman wanita Shin Sonic, Shin Amy. Mari kita lihat seberapa pantas satu-satunya gadis dalam Shin Sonic. Dalam 3, 2, 1. Giliran Shin Amy. Yang bermula dengan sangat baik. Kelajuan ini nampaknya hampir sama dengan Sonic. Memang betul-betul gila. Dia meninggalkan jejak merah jambu di belakangnya kerana kelajuannya. Dan sudah tentu dia akan mengejutkan kita semua dengan lompatan ini. Itulah dia Amy dan wow, lompatan yang sangat hebat yang membuat kita semua terpegun. Dia berjalan dengan cukup baik sampai ke bahagian biru dan hati-hati kerana nampaknya dia boleh mengatasi Tails dan Knuckles. Sekarang, dia sudah masuk ke podium. Dia telah memotong Tails dan berhati-hati kerana sekarang dia akan memotong Knuckles pula. Dia terus berlari tanpa henti, meninggalkan Knuckles di belakang. Ya Allah, dia mula berlari secepat mungkin. Tiada siapa yang dapat menandinginya. Laju betul dia ni. Walaupun masanya nampaknya akan tamat dalam 3, 2, 1, masa tamat. Baiklah, di situ kita ada Shin Amy yang kini berada di tempat kedua dan hampir mengejar Sonic. Dan kawan-kawan, apa pendapat anda tentang perlumbaan ini? Menakjubkan kan? Tetapi masih ada lagi watak-watak terbaik dari Shin Sonic selain watak-watak rahsia yang akan kita buka sekarang. Jadi, cepat-cepatlah. Anda hanya ada 20 saat untuk tekan suka, langgan saluran ini dan aktifkan loceng untuk membuka watak-watak rahsia. Selain itu, jika anda letakkan soalan anda, watak kegemaran anda, siapa yang menang perlumbaan ini di ruangan komen, anda boleh dapatkan semua kelajuannya. Jadi kalau saya jadi anda, saya akan cepat-cepat. Sebab masa kita hampir habis kan? Baiklah bandar. Anda semua memang berkelakuan baik, saya kena akui. Sebab itu, sekarang adalah masa untuk membuka watak-watak rahsia. Dan sebenarnya, watak rahsia pertama dalam Shin Sonic ialah, ya Allah, Shin Sonic terkutuk, salah satu yang paling berbahaya dan paling berkuasa. Watak seterusnya ialah watak rahsia, iaitu Shin Sonic Emas Legenda. Hanya satu dalam sejuta yang boleh dilihat dan watak rahsia terakhir akan dibuka pada akhir video. Jadi, jangan ke mana-mana. Kerana sekarang, giliran Shin Shadow. Rival besar kepada Shin Sonic. Mari kita lihat apa yang dia mampu lakukan dalam 3, 2, 1. Dan Shin Shadow memecut habis-habisan. Wah, kelajuan ini memang luar biasa. Saya berani kata, dia mungkin lebih laju daripada Shin Sonic. Jadi, hati-hati dengan itu. Sebab dia melepasi tiup kelabu dan meluncur. Pendaratan yang menakjubkan oleh Shin Shadow dan dia melompat semula. Wah, kelajuan dia memang luar biasa. Dia sudah melepasi Shin Tails. Dan bukan itu sahaja. Dia terus berlari dengan kelajuan tinggi dan melepasi Shin Knuckles. Dan tengok, dia juga ada turbo tersembunyi. Apa? Dia melepasi Shin Amy juga. Dia melompat melepasi Shin Sonic dan terus berlari. Sekarang, dia sudah berada di tempat pertama dan kini tiada apa yang boleh menghalangnya kecuali masa. Kerana masanya tamat. Dalam 3, 2, 1 masa. Itulah dia, Shin Shadow. Musuh besar Shin Sonic yang kini berada di tempat pertama. Hebat sungguh. Dan hati-hati, sekarang giliran Shin Eggman. Dia juga telah berubah dan kelihatan lebih seperti telur daripada sebelumnya. Dan hati-hati, Shin Eggman mempunyai beberapa peranti elektronik yang diaktifkan dan keluar 3, 2, 1. Shin Eggman memecut habis-habisan. Dia terus terbang. Apa kegilaan ini? Ia sungguh menakjubkan kerana dia menggunakan semua perantinya dan seluruh kepintarannya. Itu membuatkan dia bergerak lebih laju.
dan dia terbang pula. Dia langsung tak perlu risau untuk melompat. Ini memang betul-betul gila Shin Eggman. Dia terus menuju ke tiuk biru tanpa perlu mendarat. Dan hati-hati sebab dia dah pun memotong Tails. Dia masih terbang. Dia memang luar biasa. Saya tak sangka dia boleh buat macam ni. Betul-betul. Dia juga memotong Knuckles. Ya Allah. Saya takut sebab saya rasa dia mungkin boleh kalahkan semua orang. Dr. Eggman terus mara ke depan. Dia memang hebat. Dia potong Amy. Dia juga potong Sonic dan dia sedang menuju untuk memotong Shadow. Tapi dia terlanggar sebab dia cuai dan masanya tamat dalam 3, 2, 1, masa tamat. Jadi, Shin Eggman berada di tempat kedua dan telah memotong Sonic. Memang gila. Dan itu membawa kita terus kepada ciptaan terhebatnya, Metal Shin Sonic. Jadi, teruskan Metal Shin Sonic. Mari kita lihat apa kuasamu dalam 3, 2, 1. Dan dia terus memecut habis-habisan. Ya ampun, saya rasa yang ini jauh lebih laju daripada Dr. Eggman. Nampaknya Shin Eggman telah meletakkan terlalu banyak penambahbaikan padanya dan sebab itu sekarang dia bergerak sangat laju. Dia jelas-jelas melangkaui landasan pendaratan dan terus menuju ke paip biru. Dia terus bergerak tanpa henti. Memang menakjubkan. Saya tak pernah lihat sesiapa yang begitu laju sepanjang perlumbaan ini. Dia terus meninggalkan semua orang di belakang dan hati-hati kerana dia memotong Sonic dan masuk ke podium. Sekarang, dia melepasi jambatan tanpa melanggar. Dia memotong Eggman. Dia berada di tempat kedua dan memotong Shadow untuk masuk ke tempat pertama. Ya Allah, tapi apa kelajuan ini? Terus mari ke depan sampai ke kawasan tiup hijau. Langsung tiada apa atau sesiapa yang boleh menghalangnya. Ini memang gila dan dia bergegas secepat mungkin kerana masanya akan tamat dalam 3, 2, 1, masa tamat. Ya ampun, persembahan yang luar biasa dari Metal Shin Sonic yang paling laju antara semua. Tempat pertama. Dan hati-hati kerana sekarang kita bersama shinsonic.exe. Makhluk neraka ini, tunjukkan kepada semua orang kuasa syaitan kau. Dalam 3, 2, 1. Dan dia terus memecut habis-habisan. Ya ampun, kelajuan apa tu? Laju betul dia. Tengok macam mana ditinggalkan tiup kuning tu. Dan dia terus pergi buat lompatan. Wow. Laju gila macam tu. Memang luar biasa. Dengan satu lompatan saja. Sekarang, dia terus masuk ke dalam tiup biru dan nampaknya ada turbo juga. Ya Allah, dia guna dengan sangat baik. Betul tu. Dan dia terus mara ke depan, meninggalkan semua pesaingnya di belakang. Ya Allah, dia dah hampir sangat nak masuk podium. Dan sudah tentu dia berjaya sebab dia dah potong Eggman. Dan sekarang, dia potong Shadow. Dia betul-betul all out. Turbo memang luar biasa. Lompatan pun hebat. Dan dia terus berlari. Tapi dia kena cepat sebab masa untuk shinsonic.exe dah nak habis. Dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Jadi, itulah dia. Persembahan yang luar biasa dari shinsonic.exe yang kini berada di tempat kedua. Dan sekarang, hati-hati sebab giliran versi-versi alternatif pula. Giliran Spider-Man tanpa Spider-Man. Mari kita lihat apa yang Shin Spider-Man boleh lakukan. Dalam 3, 2, 1. Dan dia mula berlari dan menggunakan jaring laba-labahnya. Wah, hebat. Yang ini meluncur ke bawah dan berayun dengan jaring laba-labahnya di bawah paip-paip itu. Ini satu strategi yang cukup bijak. Dengan cara ini, dia bergerak agak laju sebenarnya. Tapi, kalau saya jujur, saya tak pasti sejauh mana dia boleh pergi. Saya rasa dia tak sepantas watak-watak lain dalam Shin Sonic. Tapi, dia masih terus berayun dan terus melompat. Dia cuba untuk pergi secepat mungkin. Tapi sekarang, dia masuk ke kawasan yang agak mencabar. Ini kali pertama kita lihat seseorang lalu di bawah litar. Dan dia bergegas secepat mungkin sebab masa dah tak banyak. Shin Spider-Man masih terus berayun. Dengan jaring labah-labah kau. Sebab masa kau akan tamat dalam 3, 2, 1, masa tamat. Jadi, dia berada di kedudukan keempat. Hampir-hampir masuk podium. Tapi akhirnya tak berjaya juga. Dan Mamma Mia, hati-hati sebab sekarang kita bersama Shin Mario. Apa yang dia boleh buat ni? Silakan Shin Mario. Dalam 3,
2, 1. Dan dia mula berlari. Sebenarnya, dia tak teruk pun. Saya pernah tengok orang yang lebih perlahan daripada dia. Tapi sudah tentu dia tak ada kelajuan macam Sonic. Memang macam tu. Walaupun begitu, Shin Mario nampaknya tak akan berputus asa. Mungkin dia diberitahu ada pizza kalau dia menang perlumbaan. Sebab tu, dia berusaha bersungguh-sungguh. Jadi, mari kita tengok apa yang dia boleh buat. Mamma mia! Lompatan hebat daripada Shin Mario. Dan sudah tentu, pendaratan yang hebat juga. Memang gila. Nampaknya dia jadi serius. Sebab cerita pasal pizza tu memang betul. Jadi, lari Shin Mario. Dia dah pun memotong Shin Tails. Hati-hati, dia dah tekan turbo habis-habisan. Dia memotong Shin Knuckles dan terus berlari sepenuh tenaga walaupun saya rasa dia tak dapat memotong Shin Sonic. Sebab masa Shin Mario akan tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat untuk Shin Mario. Jadi, itulah dia. Dia hampir dapat mengejar Sonic, tapi dia lebih perlahan daripada Sonic. Dan hati-hati, kerana transformasi Shin Sonic akan berlaku apabila dia menemui Zamrud Chaos. Super Shin Sonic! Itulah dia, Super Shin Sonic. Melepaskan kuasanya dan bersedia dalam 3, 2, 1 dan dia memecut habis-habisan. Ya Allah, betapa lajunya dia berlari. Memang jelas, ini adalah transformasi Shin Sonic. Dan hati-hati, dia mula terbang. Ya Allah, betapa gilanya kelajuannya. Kekuatan Super Shin Sonic ini memang betul-betul luar biasa. Nampak benar-benar tak dapat dihentikan dan sudah tentu dia memotong semua lawannya dengan sangat mudah. Tolonglah, siapa yang boleh hentikan Super Shin Sonic? Dia bergerak dengan kelajuan yang luar biasa. Dia terus masuk ke dalam tiub hijau itu. Dia perlu mengelak perangkap kecil itu dan dia lakukannya dengan sangat mudah. Dia memintas semua orang dan terus memberikan yang terbaik. Ya Allah, memang gila betul. Super Shin Sonic masih teruskan walaupun masanya hampir tamat. Sebab masanya akan tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Luar biasa Super Shin Sonic. Transformasi itu memang gila. Dia telah sampai ke tempat pertama dengan beza yang sangat jauh dari tempat kedua. Dan kalau korang terkejut dengan Super Shin Sonic, bersedialah untuk Dark Shin Sonic. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh raksasa kegelapan ini. Itulah dia, sedang melepaskan seluruh kegelapannya. Bersedia? Dalam 3, 2, 1. Dan perhatikan, kerana Dark Shin Sonic terus mula terbang. Yang ini memang tak main-main. Dan sebenarnya, dia memang sangat-sangat laju. Hebat betul cara dia terbang dan meninggalkan semua lawannya di belakang. Saya rasa kegelapannya malah lebih hebat daripada cahaya Super Shin Sonic. Jadi, kita sedang menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dark Shin Sonic meninggalkan semua pesaingnya di belakang. Dia terus masuk ke dalam tiub hijau. Dia perlu melepasi beberapa perangkap yang sangat berbahaya. Tapi dia lakukannya dengan sempurna dan terus melompat. Sekarang, dia teruskan melalui tiub merah. Ya Allah, hebat betul dia. Dia tinggalkan semua orang di belakang. Dia sudah di tempat kedua. Dan dia berlari sepantas mungkin kerana masanya akan tamat. Dalam 3, 2, 1, masa tamat. Jadi, dia kini di tempat pertama, malah mengatasi Super Shin Sonic. Hebat betul. Dan kawan-kawan, pasangkan tali pinggang keselamatan kerana saat yang dinanti telah tiba. Inilah masanya untuk watak-watak rahsia. Jadi, inilah dia, Shin Sonic terkutuk. Hati-hati betul dengan yang ini. Dan perhatian semua, kerana Shin Sonic terkutuk sedang melepaskan kuasa syaitannya dalam 3, 2, 1. Dan dia terus terbang keluar dengan serta-merta. Memang betul-betul gila. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang tak pernah dilihat sebelum ini. Watak-watak Shin Sonic ini memang sangat menakutkan dan laju. Dia terus bergerak dengan kelajuan yang luar biasa. Memang menakutkan betul. Dan sudah tentu, dia meninggalkan semua lawannya jauh di belakang. Dia tak berhenti, makin lama makin laju. Ya Allah. Saya rasa dia mempunyai peluang yang tinggi untuk memenangi perlombaan ini. Dia sudah pun berada di kawasan tiub hijau. Dia mengelak perangkap itu. Dia mengambil tanjakan untuk melompat dan sampai ke kawasan tiub merah. Dia memotong metal Shin Sonic. Dia sudah berada dalam 3 teratas dan terus mara ke hadapan. Tapi dia kena cepat sebab masanya akan tamat. Dalam 3, 2, 1, masa tamat. Jadi,
Itulah dia. Shin Sonic terkutuk berada di tempat pertama. Dia telah meninggalkan semua orang di belakang. Dan hati-hati, sebab kita akan teruskan dengan watak rahsia dan legenda seterusnya. Shin Sonic emas padu. Kita semua sudah bersedia. Jadi, ayo. Mari kita lihat kuasa emas dalam 3, 2, 1. Ya ampun, dia terbang terus meninggalkan jejak emas di belakangnya. Ini memang betul-betul gila. Dia bergerak dengan kelajuan yang luar biasa dan semua emas di belakangnya. Dia masuk ke dalam tiup biru dan terus maju. Ya Allah, saya rasa kita ada calon hebat untuk memenangi perlumbaan ini. Dia terus memotong semua lawannya. Dia menyelinap ke mana sahaja yang dia mahu dan dengan cara yang dia suka. Memang menakjubkan. Kelajuan ini memang luar biasa. Dan nampaknya dia semakin laju. Masuk. Terus ke tiup hijau. Dia akan melepasi ujian dan perangkap dengan sangat mudah kerana dia terlalu laju. Memang menakjubkan. Dan dia terus mara dengan sepenuh tenaga emasnya, dengan semua wang yang datang bersamanya. Dan hati-hati, sebab nampaknya masanya hampir tamat. Apa yang sedang berlaku? Ya Allah, dia menambah kelajuan dan bergegas kerana masanya akan tamat dalam 3, 2, 1. Masa. Jadi di situ ada Shin Sonic, legenda emas yang sudah melengkapkan pusingan penuh dan dinobatkan sebagai yang paling pantas dan pemenang. Tapi tunggu sekejap kawan-kawan. Masih ada satu watak rahsia terakhir kan? Kamu semua akan temankan saya untuk lihat siapa dia. Ya, saya sendiri akan pergi. Jadi cepat, tekan like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng untuk membuka watak rahsia terakhir, iaitu Ya Allah. Saya ialah Leon Picaron. Nampaknya saya juga ada bentuk Shin Sonic. Saya adalah watak Shin Sonic dan saya akan bertanding. Matlamat saya adalah untuk mengatasi Shin Sonic legenda emas. Saya akan berjaya dalam 3, 2, 1 dan saya pergi dengan turbo saya. Mungkin saya tak boleh terbang seperti mereka semua, tapi saya cukup laju dan saya takkan mengalah. Saya kena cuba menang perlumbaan ini. Ya. Lompatan yang hebat saya baru buat. Ya, jom. Saya tak boleh mengalah. Saya dah pun memotong Shin Tails. Dan dengan semua yang saya lihat semasa mengulas perlumbaan, saya dah belajar banyak perkara. Dan saya rasa saya dah kenal litar ini dengan sempurna untuk cuba kalahkan mereka semua. Jom. Saya tak boleh mengalah. Maaf Shin Sonic, tapi sekarang saya gunakan turbo saya sepenuhnya. Jom. Saya kena cuba pergi sejauh mungkin. Walaupun nampak tak bagus sebab masa saya dah mula habis. Alamak, saya memang nak menang perlumbaan ni. Tapi nampaknya Shin Leon dah tak ada banyak masa sebab masa saya tamat dalam 3, 2, 1. Masa tamat. Jadi itulah saya. Saya dah cuba. Tapi saya dapat tempat kelima. Saya tak berjaya naik podium. Jadi kawan-kawan sekalian, beginilah akhirnya kedudukan podium. Tempat ketiga jatuh kepada Dark Shin Sonic. Tempat kedua untuk Shin Sonic. Sial. Dan tempat pertama, kemenang yang paling laju antara semua, tidak lain dan tidak bukan ialah legenda Shin Sonic emas. Dengan itu, sekarang saya tak tahu apa yang saya akan buat sebab saya lebih hodoh daripada belakang peti sejuk. Tapi sebab saya rasa sekarang saya dah jadi raksasa, saya kena pergi takutkan orang dan makan mereka. Jadi, jangan lupa untuk tekan like, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan tulis di ruangan komen watak lain yang anda ingin kami lawankan dalam perlumbaan. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya dengan lebih banyak lagi. Saya nak makan semua orang. Saya.